Di zaman Tun Razak, orang-orang Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Dibuka tanah rumah setinggan. Lalu kerajaan melaksanakan pembangunan rumah-rumah pangsa. Kerajaan peruntukkan tanah-tanah percuma. Prasarana ditanggung oleh kerajaan. Rakyat membayar dengan harga subsidi. Rata-rata perumahan pangsa ini tanahnya luas, 10 ke 15 ekar. Dan kependudukan untuk hanya 200 ke 300 rumah. Hari ini, zaman kita sebagai penerus kependudukan Melayu di bandar. Harus fikirkan sebaiknya bagaimana untuk mengekalkan populasi Melayu di bandar. Ianya termasuklah golongan yang berpendapatan rendah merentasi kaum. Adakah zaman kita hari ini, setiap tanah-tanah yang diperjuangkan pimpinan terdahulu untuk orang Melayu kita tinggal di bandar, kita nak berikan kepada pemaju yang berpaksikan keuntungan? Polisi ini amat penting demi masa depan kependudukan di bandar-bandar besar. Silap besar apabila kita berikan kuasa pembangunan ini kepada swasta. Kita fikirkanlah.